Saya Raja Azman bin Raja Petra. Sebenarnya Anwar bukannya fitnah kepada PAS yang menerima 90 juta tu. Itu adalah cerita yang betul, kan? Jadi saya benda ni Simon dia ni Bukit Aman kan, dia ada pangkat di dalam Bukit Aman itu sendiri, kan? Saya ada dokumen itu sendiri semua. Simon adalah pegawai penyiasat masa tu, kan? Jadi benda ni adalah betul. Kalau tuan-tuan tak yakin, kan, PAS saya cabar pemimpin PAS itu sendiri, kan? Saman saya cabar, kan? Oh, dia orang kamai, oh kau duduk di luar negara, kan? Clear pun kau orang saman Sarawak report tu, kan? Jadi apa masalah? Oh, aku tak miskin, aku ada rumah sini atas nama aku. Bukannya aku nak bangga. Kalau kau nak main cerita, oh engkau tu miskin, tak ada, aku tak miskin. Aku ada bisnes aku sendiri, kan? Jadi engkau boleh bankruptkan aku, engkau boleh ambil rumah aku. Aku cabar benda ni, kan? Benda ni adalah betul. Anwar Ibrahim sesekali tidak fitnah. Kesilapan Anwar Ibrahim tu bawa, yelah, itu gimmick. Konon-kononnya dia bawa kertas hitam di atas pentas tu, engkau orang pemainkan dia, kan? Kau orang make fun of him. Tapi Anwar Ibrahim bercerita benda yang betul. Bukannya saya sesekali tak akan menyokong Anwar Ibrahim, tapi benda yang betul saya akan cakap itu benda yang betul, kan? Saya tak pusing fakta, kan? Jadi kalau kau orang koyak, kau orang rasa aku tipu, Simon adalah pegawai penyiasat yang menyiasat benda ni. Simon sendiri bagi laporan itu kepada RPK dan saya ada kertas siasatan itu. Di bawah OSA. Okey, kalau saya tipu, sila saman saya. Okey? Dan yang menerima duit on behalf of PAS, Al-Takiri, Khairuddin Al-Takiri yang Terengganu itulah, yang dah meninggalkan PAS bersama UMNO sekarang. Dia yang menerima duit itu dan dia yang spread duit tu kepada Haji Hadi, kepada semua pemimpin atasan itu sendiri, kan? Jadi saya cabar lagi sekali, kalau saya tipu, sila saman saya. Dan saya Raja Azman bin Raja Petra. Okey, kalau saya tak dapat nak buka kamera. Kalau dia orang cakap tak, sebab semalam akaun besar saya kena ban selama 3 hari. Kalau tak puas hati, 9 hari bulan ni saya boleh buka balik akaun saya yang saya boleh buka kamera.